Pernahkah anda terfikir bahawa satu shilling 5 sen Malaysia tahun 1976 yang mungkin sedang tersimpan di dalam balang, laci, atau dompet lama di rumah sebenarnya boleh menjadi antara shilling yang paling dicari oleh pengumpul? Sebelum saya dedahkan sebabnya, saya mahu tanya satu soalan kepada anda. Di manakah anda menjual shilling lama yang anda miliki? Tulis jawapan anda di ruangan komen kerana saya ingin tahu pengalaman anda. Dan jangan ke mana-mana kerana di penghujung video ini saya akan berkongsi satu angka yang mungkin membuatkan anda terus bangun untuk memeriksa koleksi shilling lama di rumah. Sebelum kita bermula, jika anda suka kandungan tentang shilling lama Malaysia, sejarah duit shilling, dan kisah menarik di sebalik shilling yang mungkin bernilai tinggi, pastikan anda tekan butang subscribe dan hidupkan loceng pemberitahuan supaya anda tidak terlepas video-video menarik yang akan datang. Ramai orang menganggap shilling 5 sen hanyalah duit kecil yang tidak lagi mempunyai nilai istimewa. Ada yang membiarkannya bersepah di dalam laci, ada yang memasukkannya ke dalam tabung, malah ada juga yang membuangnya kerana menyangka ia tidak lagi berguna. Namun dalam dunia numismatik atau pengumpulan shilling, pandangan seperti itu sering menyebabkan seseorang terlepas peluang memiliki shilling yang sangat dicari. Shilling 5 sen Malaysia tahun 1976 merupakan antara shilling yang mempunyai sejarah tersendiri. Ia digunakan secara meluas dalam urusan harian pada zamannya. Ketika itu, nilai 5 sen masih mempunyai kuasa beli yang lebih baik berbanding hari ini. Ramai yang menggunakannya untuk membeli gula-gula, kuih muih, atau sebagai baki selepas membeli keperluan harian. Disebabkan penggunaannya yang meluas, sebahagian besar shilling mengalami calar, haus, dan kerosakan akibat bertukar tangan selama bertahun-tahun. Inilah sebab mengapa shilling yang masih berada dalam keadaan sangat baik semakin sukar ditemui. Walaupun jutaan keping pernah dikeluarkan, masa telah mengubah keadaannya. Ada yang hilang, ada yang rosak, dan ada juga yang dileburkan bersama logam lain. Setiap tahun berlalu menjadikan jumlah shilling yang benar-benar berkualiti semakin berkurangan. Ramai pengumpul berpengalaman tidak hanya melihat pada tahun yang tertera pada shilling. Mereka akan memeriksa setiap bahagian dengan teliti. Permukaan shilling, kilauan asal, ketajaman ukiran, keadaan tepi shilling, dan sebarang kecacatan yang berlaku semasa proses pengeluaran semuanya memainkan peranan penting dalam menentukan sama ada shilling tersebut biasa sahaja atau mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Kadang-kadang dua keping shilling yang kelihatan hampir sama sebenarnya mempunyai nilai yang sangat berbeza. Yang membezakan hanyalah keadaan fizikalnya atau keunikan tertentu yang tidak disedari oleh orang biasa. Sebab skim pengumpul sanggup meluangkan masa berjam-jam untuk memeriksa setiap shilling yang mereka temui. Bagi shilling 5 sen tahun 1976, terdapat beberapa perkara yang sering diberikan perhatian oleh pengumpul. Antaranya ialah sama ada permukaan shilling masih mempunyai butiran yang jelas, sama ada tulisan masih tajam dan mudah dibaca, serta sama ada terdapat kecacatan menarik yang berlaku ketika proses penghasilan dikilang. Walaupun tidak semua shilling mempunyai ciri-ciri tersebut, penemuan satu shilling yang unik boleh menarik perhatian ramai pengumpul. Ada juga individu yang mewarisi koleksi shilling daripada ibu bapa atau datuk dan nenek mereka tanpa mengetahui nilai sejarah yang terkandung di dalamnya. Koleksi yang disimpan selama puluhan tahun kadang-kadang lebih bernilai kerana tidak digunakan dalam urusan harian. Shilling seperti ini berpotensi berada dalam keadaan yang jauh lebih baik berbanding shilling yang sentiasa berada dalam edaran. Selain keadaan fizikal, kisah di sebalik sesuatu shilling turut menambah daya tarikannya. Setiap shilling membawa cerita tentang zaman ia digunakan. Ia menjadi saksi kepada perubahan ekonomi, perkembangan negara, dan kehidupan masyarakat pada ketika itu. Sebab skim ramai pengumpul bukan sekadar mengumpul logam, tetapi mereka sebenarnya mengumpul sejarah. Bayangkan apabila seseorang menemui semula sebuah kotak lama di stor rumah yang telah bertahun-tahun tidak dibuka. Di dalamnya terdapat beberapa sampul kecil yang mengandungi shilling lama. Pada mulanya mereka mungkin menganggap ia sekadar koleksi biasa. Tetapi selepas diperiksa dengan lebih teliti, rupa-rupanya terdapat shilling yang menjadi buruan ramai pengumpul. Situasi seperti ini benar-benar berlaku kepada ramai peminat numismatik.
Satu perkara yang sering disalah anggap ialah semua shilling lama pasti bernilai tinggi. Hakikatnya tidak begitu. Umur sahaja tidak menjadikan sesuatu shilling mahal. Nilainya bergantung kepada gabungan beberapa faktor seperti keadaan shilling, tahap kesukaran untuk mendapatkannya, permintaan daripada pengumpul, dan ciri-ciri unik yang mungkin dimilikinya. Skim sebabnya anda tidak seharusnya terus membersihkan shilling lama menggunakan bahan kimia atau menggosoknya sehingga berkilat. Ramai yang menyangka tindakan itu akan meningkatkan nilainya, sedangkan dalam banyak keadaan ia boleh mengurangkan daya tarikan shilling kepada pengumpul. Permukaan asal yang masih terpelihara selalunya lebih dihargai berbanding shilling yang telah dibersihkan secara berlebihan. Jika anda masih menyimpan shilling 5 sen tahun 1976, cuba keluarkan dan perhatikan dengan teliti. Lihat sama ada ukirannya masih jelas, sama ada terdapat kesan haus yang minimum, dan sama ada warnanya masih kelihatan semula jadi. Kadang-kadang perkara kecil yang tidak disedari oleh orang biasa sebenarnya menjadi faktor penting dalam dunia pengumpulan shilling. Ramai penonton saluran ini mula memeriksa semula koleksi mereka selepas menonton video-video berkaitan shilling lama. Ada yang menemui shilling yang telah disimpan selama berpuluh-puluh tahun tanpa mengetahui kisah di sebaliknya. Walaupun tidak semua shilling mempunyai nilai yang luar biasa, setiap penemuan tetap memberikan pengalaman yang menyeronokkan kerana ia membuka peluang untuk mengenali sejarah negara dengan lebih dekat. Sebab skim saya sentiasa menggalakkan anda supaya jangan terburu-buru menganggap shilling kecil tidak mempunyai nilai. Kadang-kadang benda yang paling kecil skim yang paling sukar dicari. Dan apabila sesuatu menjadi sukar ditemui, permintaannya boleh meningkat dalam kalangan pengumpul yang benar-benar menghargainya. Apa yang lebih menarik, masih ada beberapa fakta penting mengenai shilling 5 sen Malaysia 1976 yang ramai orang tidak tahu, termasuk ciri-ciri yang sering dicari oleh pengumpul berpengalaman dan sebab mengapa sesetengah keping mendapat perhatian yang jauh lebih tinggi berbanding yang lain. Dan pada penghujung video nanti, saya akan dedahkan nilai yang sering menjadi bualan ramai apabila shilling tertentu memenuhi kriteria yang dicari. Ramai orang bertanya, bagaimana sebenarnya seseorang boleh mengetahui sama ada shilling yang dimilikinya hanya shilling biasa atau mempunyai ciri yang membuatkan pengumpul sanggup mencarinya? Jawapannya bukan hanya bergantung pada tahun yang tertera di atas shilling. Tahun hanyalah permulaan. Apa yang benar-benar menarik perhatian ialah keadaan shilling itu sendiri serta keunikan yang mungkin dimilikinya. Pengumpul yang berpengalaman biasanya akan memegang shilling dengan berhati-hati sambil memerhatikan setiap bahagian di bawah cahaya yang terang. Mereka melihat sama ada ukiran masih jelas, huruf dan nombor masih tajam, serta sama ada terdapat kesan haus yang minimum. Shilling yang masih mengekalkan banyak butiran asal lazimnya lebih menarik berbanding shilling yang telah lama digunakan sehingga permukaannya menjadi licin. Selain itu, bahagian tepi shilling juga sering diperiksa. Walaupun ramai orang tidak memberikan perhatian pada bahagian tersebut, pengumpul tahu bahawa keadaan tepi boleh memberikan petunjuk sama ada shilling pernah mengalami kerosakan, hentakan, atau perubahan selepas meninggalkan kilang pengeluaran. Shilling yang masih lengkap tanpa kecacatan yang menjejaskan rupanya biasanya lebih dihargai. Ada juga keadaan di mana shilling menjadi perhatian kerana berlaku sesuatu yang luar biasa ketika proses pembuatannya. Kadang-kadang terdapat perbezaan kecil pada ukiran, kedudukan reka bentuk, atau kesan pengeluaran yang tidak dirancang. Keunikan seperti ini tidak semestinya terdapat pada semua shilling. Oleh sebab itu, apabila ia ditemui, ramai pengumpul akan mula memberikan perhatian yang lebih besar. Namun begitu, bukan semua tanda yang kelihatan pelik menunjukkan shilling itu mempunyai keistimewaan. Ada juga kesan yang berlaku akibat penggunaan harian, hentakan, atau penyimpanan yang kurang baik. Skim sebabnya pengalaman dan pemerhatian yang teliti amat penting sebelum membuat sebarang kesimpulan. Ramai peminat baru melakukan kesilapan apabila mereka terus menganggap setiap shilling lama pasti bernilai tinggi. Ada yang terus membuat andaian hanya kerana melihat tahun 1976. Sebenarnya, dalam dunia pengumpulan shilling, keadaan fizikal, permintaan semasa, dan ciri-ciri tertentu jauh lebih penting daripada usia semata-mata.
Bayangkan dua keping shilling 5 sen Malaysia 1976 diletakkan bersebelahan. Kedua-duanya mempunyai tahun yang sama. Namun selepas diperiksa, satu daripadanya masih mempunyai kilauan asal, ukiran yang tajam, dan hampir tiada kesan penggunaan. Satu lagi pula telah haus akibat digunakan selama bertahun-tahun. Walaupun kedua-duanya kelihatan sama kepada orang biasa, pengumpul mungkin memberikan perhatian yang jauh lebih tinggi kepada shilling yang berada dalam keadaan lebih baik. Sebab skim ramai pengumpul menyimpan shilling mereka di dalam bekas khas yang dapat melindunginya daripada kelembapan, habuk, dan calar. Mereka memahami bahawa penjagaan yang baik boleh membantu mengekalkan keadaan shilling untuk tempoh yang sangat lama. Jika anda mempunyai shilling lama yang diwarisi daripada ahli keluarga, jangan terburu-buru membersihkannya. Ramai orang beranggapan shilling yang berkilat akan lebih menarik. Hakikatnya, proses menggosok atau menggunakan bahan kimia boleh menghilangkan permukaan asal yang sebenarnya lebih dihargai oleh ramai pengumpul. Dalam banyak keadaan asal shilling lebih penting daripada rupa yang terlalu berkilat. Saya juga ingin mengingatkan bahawa jika anda mempunyai beberapa keping shilling dengan tahun yang sama, jangan hanya melihat satu sahaja. Periksa kesemuanya. Kadang-kadang shilling yang paling menarik bukanlah yang berada di bahagian atas kotak simpanan. Ada kalanya shilling yang tersimpan di bahagian bawah selama bertahun-tahun berada dalam keadaan yang jauh lebih baik kerana kurang terdedah kepada sentuhan. Ramai penonton pernah berkongsi bahawa selepas mereka mula memeriksa koleksi lama, mereka menemui beberapa shilling yang langsung tidak disedari sebelum ini. Ada yang tersimpan di dalam tabung lama, ada yang berada di dalam dompet yang sudah bertahun-tahun tidak digunakan, malah ada juga yang ditemui ketika mengemas rumah pusaka keluarga. Perkara seperti inilah yang menjadikan hobi mengumpul shilling begitu menarik. Setiap kali membuka kotak lama, anda tidak pernah tahu apa yang akan ditemui. Kadang-kadang ia hanyalah shilling biasa, tetapi kadang-kadang ia boleh menjadi satu penemuan yang sangat menggembirakan. Selain nilai kepada pengumpul, shilling seperti ini juga mempunyai nilai sejarah yang tidak boleh digantikan. Ia mengingatkan kita kepada satu zaman di mana kehidupan jauh berbeza daripada hari ini. Shilling kecil yang suatu ketika dahulu digunakan untuk membeli keperluan harian kini menjadi simbol kenangan dan warisan negara. Sebab skim ramai pengumpul tidak melihat shilling hanya sebagai logam. Mereka melihat setiap keping sebagai sebahagian daripada sejarah yang masih boleh dipegang dengan tangan. Setiap calar, setiap ukiran, dan setiap butiran mempunyai kisah tersendiri. Sekarang saya ingin bertanya sekali lagi kepada anda. Adakah anda pernah menemui shilling 5 sen Malaysia tahun 1976 di rumah? Atau mungkin anda masih menyimpannya sehingga hari ini? Jika ya, tuliskan di ruangan komen. Saya sangat berminat untuk mengetahui berapa banyak penonton yang masih memiliki shilling ini. Dan seperti yang saya janjikan sejak awal video, tibalah masanya untuk saya berkongsi angka yang ramai tunggu. Perlu diingat bahawa nilai shilling bergantung kepada keadaan fizikalnya, keaslian, tahap pemeliharaan, permintaan pengumpul, dan faktor pasaran semasa. Bukan setiap shilling 5 sen Malaysia tahun 1976 mempunyai nilai yang sama. Namun, bagi shilling yang benar-benar memenuhi ciri-ciri yang sangat dicari oleh pengumpul serta berada dalam keadaan yang luar biasa baik, terdapat dakwaan bahawa nilainya boleh mencecah sehingga $44,290 Amerika. Skim sebabnya jangan sesekali memandang rendah shilling kecil yang masih tersimpan di rumah anda. Luangkan sedikit masa untuk memeriksa koleksi lama, berbincang dengan keluarga, dan lihat sama ada anda masih mempunyai shilling 5 sen Malaysia 1976 yang telah lama dilupakan. Jika anda menikmati video ini, jangan lupa tekan butang like, subscribe, dan aktifkan loceng pemberitahuan supaya anda tidak terlepas lagi kisah menarik mengenai shilling-shilling lama Malaysia yang mungkin menyimpan sejarah dan berpotensi menjadi buruan para pengumpul. Terima kasih kerana menonton sehingga ke penghujung, dan saya akan bertemu anda dalam video yang seterusnya.